Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai, jamu nasi kawah. Naik gapai terang. So, hari ini kami akan terangkan apa itu kreatif industri dan kesannya kepada pelancongan. Jadi, kami memilih Museum Tari sebagai salah satu tajuk kami dalam industri kreatif. Okay, so apa itu kreatif industri? So, kreatif industri adalah dia merangkumi seni, budaya, warisan dan inovasi yang menjadikan satu industri itu lebih menarik dan bermakna. Oh, baru saya tahu. Betul. So, korang mesti nak tahu kan dekat mana Museum Padi ni? Saya tahulah. Kat mana? Kat Alostak kan? Ya, betul. Okay, jadi Museum Padi ni dia merangkumi elemen-elemen kreatif seperti seni pertanian, lukisan dan bangunan yang berbentuk beras. Oh, so jadi semua seni tu melambangkan negeri Kedah kot? Ya, betul. Lagi-lagi bila bangunan tu kan berbentuk beras tu, Kedah kan dia kaya dengan padi. So, itulah lambang dia. Sebab tu lah nama dia Museum Padi. Ya, betul. Jadi, saya akan beritahu apa kesan pembukaan Museum Padi kepada sektor pelancongan. Yang pertama adalah meningkatkan ekonomi setempat, membuka peluang pekerjaan dan menghidupkan perniagaan kecil seperti sektor makanan dan perhotelan. Bukan itu je, Museum Padi juga mengeratkan hubungan antara komuniti dan generasi muda. Okay, so now kita dah tengok definisi kreatif industri dan juga kesan terhadap pelancongan. Jadi sekarang ni kita akan tengok teori yang ada dalam tajuk yang dipilih. Assalamualaikum, hai. Nama saya Aisyah. Korang tahu tak apakah teori Moran's Perspective 2021? Okey, jom saya beritahu. Dalam perspektif ini, produk budaya seperti seni kraft tangan, seni tradisional, pertanian dan juga makanan menjadi berharga kerana ia mewakili warisan, tradisi dan cerita asal-usul masyarakat setempat. Moran menekankan dalam konteks Asia, reputasi produk budaya berkembang melalui proses kolektif yang melibatkan pengekalan amalan tradisi, penceritaan budaya serta pengiktirafan sosial dalam komuniti. Selain itu, unsur branding berasaskan budaya juga seperti penggunaan naratif lokal dan simbolik tradisional memainkan peranan penting dalam meningkatkan nilai ekonomi sesuatu produk. Oleh itu, teori ini sangat relevan kerana ia dapat memahami bagaimana sesuatu budaya boleh menjadi aset penting dalam membina identiti dan ekonomi sesuatu kawasan. Seterusnya saya serahkan kepada Tira dan Lina untuk mengaitkan teori Moran's Perspective dengan Museum Padi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Aisyah atas penerangan yang sangat-sangat menarik. Hai semua, nama saya Atira dan saya akan bentangkan tentang teori perspektif Moran 2021. Berdasarkan pandangan Moran, produk budaya Asia Timur bernilai bukan hanya kepada kualitinya tetapi kerana kaitannya dengan tradisi dan identiti komuniti. Sebagai contoh, Museum Padi di Kedah, ia bukan sekadar tunjuk cara tanam padi tapi turut mengekalkan kisah petani, adat menuai dan teknik lama membajak tanah. Semua ini dipaparkan secara visual dan interaktif membuatkan pelawat lebih faham dan rasa dekat dengan budaya Kedah. Dalam kempen Visit Kedah 2025, muzium ini berpotensi menjadi tarikan utama kerana ia memberikan pengalaman budaya yang tulen dan ia juga merupakan bukti bagaimana budaya dan reputasi boleh dibina melalui tradisi dan hubungan komuniti seperti yang dikatakan oleh Moran. Seterusnya, saya pas kepada Lina untuk membincangkan dengan lebih lanjut berkaitan teori ini. Silakan Lina. Bye semua. Kira atas perkongsian itu tadi, seterusnya saya Nalina nombor metric 287-235 nak tambah sikit je lagi berkenaan dengan teori Moran's Perspective ni. Jadi saya nak jelaskan pula macam mana dan apa kaitan tradisi dan juga branding. Macam Museum Padi, iaitu penekanan kepada sawah padi, sejarah kampung dan petani, cara penanaman padi, cara penyimpanan, penuaian dan banyak lagi. Benda ni semua merupakan satu image atau identiti komuniti. Teori Moran's Perspective 2001 menegaskan bahawa proses ini menggabungkan warisan budaya ke dalam produk kreatif yang akan meningkatkan daya tarikan ekonomi sebuah komuniti. Dalam konteks Visit Kedah 2025, Museum Padi dapat berperanan sebagai lambang cultural pride
menarik pelancong yang ingin mengalami sesuatu yang otentik atau secara sains sosialnya. Dalam istilah pemasaran lah, basically ia disebut sebagai experiential marketing. Di mana experiential marketing dia membolehkan pelanggan tu merasai sendiri budaya dan aktiviti melalui pengalaman secara hands-on, sekaligus mengukuhkan reputasi Kedah sebagai negeri yang kaya dengan budaya dan sejarah pertanian. Sekian sahaja daripada saya. Okey, korang mesti dah faham kan teori yang pertama tadi? Apa kata kali ni kita cuba kaitkan dengan teori reputasi daripada Pierre Bourdieu. Pertama, beliau kata produk budaya bukan sekadar untuk hiburan tapi juga mewakili status sosial, pendidikan dan cita rasa seseorang. Okey, prinsipal yang kedua adalah habitus. Beliau menjelaskan bahawa selera budaya kita dibentuk oleh latar belakang sosial. Contohnya dalam keluarga saya daripada kecil sampai besar, saya selalu dengar opera, muzik-muzik opera sebab keluarga saya semua majoritinya adalah musician for opera. So bila saya dah berbesar, saya cenderung untuk menyukai ataupun gemar kepada opera berbanding muzik-muzik yang lain. Itu contohnya, okey? Key principle yang ketiga adalah model simbolik. Okay, in order for us to gain reputasi ataupun reputation, kita kena dapatkan pengiktirafan daripada pihak berkuasa budaya seperti pengkritik seni, akademik dan institusi. Pierre Bourdieu menyatakan bahawa produk budaya seperti muzium bukan sekadar tempat lawatan, tetapi mencerminkan status, pendidikan dan cita rasa seseorang. Dalam masyarakat, pilihan budaya bukan neutral. Ia digunakan untuk menunjukkan identiti net sosial. Contohnya, orang yang berpendidikan tinggi atau dari kelas atasan mungkin lebih memilih untuk melawat muzium, seni kontemporari atau muzium nasional yang besar, kerana ia memberikan gambaran bahawa mereka berbudaya dan berstatus tinggi. Ini adalah simbol cita rasa tinggi dalam masyarakat. Sebaliknya, musim padi di Kedah, walaupun kaya dengan nilai sejarah dan budaya tempatan, sering dianggap kurang prestige kerana ia berkait dengan kehidupan luar bandar dan pertanian, sesuatu yang tidak selalu dikaitkan dengan status tinggi. Maka ia kurang dipilih oleh mereka yang ingin menunjukkan imej elit. Jadi, menurut Bourdieu, lawatan ke muzium bukan soal minat semata-mata, tapi juga cara untuk menampilkan siapa kita dalam struktur sosial. Terima kasih Farahi. Jadi saya nak terangkan teori Pierre Bourdieu model simbolik dengan muzium padi. Apa itu model simbolik? Model simbolik ialah pengiktirafan melalui nilai budaya dan bukan daripada kualiti produk tapi daripada siapa pengiktirafnya. Muzium padi juga dikenali menyimpan warisan budaya terutamanya daripada segi pertanian Malaysia, tapi model simbolik dia masih lagi rendah. Kenapa? Kerana tidak mendapat pengiktirafan daripada institusi budaya utama. Nak dibandingkan dengan muzium seni, muzium sejarah, dia pun dapat pengiktirafan antarabangsa. Jadi apa yang perlu dibuat? Menurut Bourdieu, muzium padi perlu mendapatkan pengiktirafan daripada institusi bersejarah untuk meningkatkan status dan juga reputasi dalam bidang budaya. Sekian.